Telinga tu sumbat boleh berlaku sama ada akibat penumpukan tahi telinga berlebihan, perubahan tekanan udara sama ada kita menaiki kapal terbang ataupun kita dalam proses menyelam atau naik ke gunung, kita rasa telinga rasa penuh. Yang ketiga, jangkitan kuman di bahagian saluran telinga luar dan juga saluran telinga dalam, dan juga akibat pengumpulan air di bahagian eustachian tube akibat sesama, sinusitis, flu, menyebabkan lendir berkumpul di eustachian tube, menyebabkan kita rasa telinga kita penuh. Dan yang terakhir, apabila terdapat benda asing di dalam telinga, apa-apalah, foreign body, kadang-kadang budak-budak kecil letak guli ke apa ke, itu menyebabkan rasa tak selesa dan rasa penuh di dalam telinga.